Assalamualaikum semua, selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Felda Fasa 2. Kini saya ingin mengajak anda semua untuk melihat bagaimana cara pengurusan susu sekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Fasa 2. Jom! Assalamualaikum, saya Puan Rosimah Nasari, guru penyelaras program susu sekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Fasa 2. Jom kita dengar apa kata GPKM tentang program susu sekolah di sekolah ini. Jom! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Muhammad Hazrin bin Musa, merupakan guru penolong halau murid Sekolah Kebangsaan Felda Fasa 2. Di bawah program susu sekolah, pihak pengurusan sekolah bersama dengan tentangkuasa pengurusan susu sekolah sentiasa mengambil berat dan prihatin tentang keperluan taraf kesihatan dan juga pemakanan murid-murid di sekolah ini. Kami sentiasa menjalankan arahan dan juga garis panduan yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menyebarkan dan juga memberikan kepada susu kepada semua murid yang layak pada setiap hari pada waktu pagi. Sememangnya program ini banyak memberikan impak yang besar kepada pembesaran dari segi fizikal maupun mental pelajar untuk membantu mereka maju dalam bidang pelajaran. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru dan juga di bawah pengurusan susu sekolah yang sentiasa prihatin dan memastikan semua pelajar yang layak untuk menerima susu sekolah. Terima kasih. Saya ingin mengajak semua bersama saya melihat bagaimana pengurusan susu sekolah dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Felda Fasa 2. Di sinilah susu sekolah disimpan. Terlebih dulu saya terangkan pengenalan program susu sekolah. Pertama iaitu program ini dilaksanakan sebagai tambahan kepada program rancangan makanan tambahan ataupun dikenali sebagai RMT. Program susu sekolah telah dikenalkan pada tahun 1983 sebagai makanan tambahan untuk membekalkan nutrisi yang mencukupi dan pemakanan yang seimbang serta memupuk habit pemakanan yang baik supaya murid sihat dan sentiasa segar. Program ini juga adalah meningkatkan tahap pemakanan dan kesihatan di kalangan murid-murid sekolah rendah bagi memastikan pertumbuhan fizikal, mental, kesihatan murid sekolah rendah bertambah baik. Di sini saya tunjukkan carta aliran pengurusan susu sekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Fasa 2. Inilah hari-hari. Kami akan mengedarkan kad kehadiran. Murid-murid pun akan mengikutkan kehadiran. Lepas tu guru-guru pun akan mengingatkan cara-cara minum susu. Barulah murid-murid boleh minum susu. Okey, cikgu nak ingatkan sebelum kita minum susu, kita kena buat apa? Apa untuk minum susu? Pertama, tengok tarikh, tengok kondisi kotak, lepas tu goncang. Tunjuk bahawa itu rasa. Ada yang awak rasa tak sedap, masak ataupun rasa berketul-ketul atau buang. Maknanya di sini, objektif program susu sekolah ialah pertamanya membekalkan nutrisi kepada murid-murid. Yang kedua, membentuk amalan dan pemakanan yang sihat. Yang ketiga, menyokong pembesaran murid-murid. Okey, setelah selesai anak-anak minum susu, mereka akan membuang semua susu ke dalam plastik ini untuk kita semua. Hasil daripada sampah ini kita akan gunakan untuk sensor simpan susu. Itu tulang jadi kuat. Minumlah susu ini dan minum setiap hari kalau kita kuat. Susu ini 100% susu segar. Ini pilihan lebih baik. Susu segar!